Biar betul, sampai 10 kali kena tolak dengan stesen TV. Nama penuh dia Ahmad Nadir bin Ahmad Nasar, tapi dikenali dengan Nadir Nasar. Berumur 28 tahun dan berketinggian 184 cm. Tinggi kan? Dia dilahirkan di Amerika Syarikat dan sempat menetap di sana selama 4 tahun sebelum berangkat ke Malaysia. Pada usia 19 tahun, Nadir ni giat untuk menjadi seorang model dan pernah ditolak lebih 10 kali oleh stesen televisyen atas alasan pengikut laman sosial yang tidak ramai. Tetapi dia tidak hentikan harapannya begitu saja. Dia membuktikan dirinya dengan menyertai Hero Remaja pada 2019 dan menjadi juara pada tahun 2020. Mantap lah weh. Di High Council, Nadir Nasar juga menaikkan namanya hanya dengan memegang watak sampingan sebagai Naim. Hebat kan? Dari situlah di mana Nadir Nasar menjadi perhatian dunia sebagai seorang pelakon. Dia juga mempunyai kerja yang lain, bukan sekadar pelakon sahaja, tetapi model, pengacara dan pengarah. Mantap gila. Kisah perjalanan Nadir Nasar ni membuktikan bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi melalui ketekunan dan semangat yang tidak pernah padam. Apa pendapat korang tentang Nadir Nasar ni? Cuba komen sikit.